Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri kupasan khas bersama saya, Bujang Radio Amato. Hari ini kita akan membincangkan satu bahan rujukan penting untuk calon RAE, iaitu e-book 100 soalan latihan. Soalan aneka pilihan atau MCQ Radio Amato. Edisi pertama 2026 ini direka khas untuk membantu anda beralih dari zero ke hero dalam dunia radio Amato Malaysia. Jika anda serius ingin lulus peperiksaan RAE kelas C, anda perlukan rujukan yang betul, bukan sekadar cuba nasib. Video ini dibangunkan berdasarkan rujukan khas yang disusun khusus untuk calon kelas C Radio Amato Malaysia. E-book pertama, e-book asas. Memberikan panduan lengkap untuk memahami konsep radio amatur dari peringkat permulaan. E-book kedua, e-book latihan RAE. Mengandungi 100 soalan latihan untuk membantu anda faham konsep dan bersedia menghadapi peperiksaan sebenar. Gabungan kedua-dua rujukan ini membantu anda belajar secara tersusun. Bukan sekadar hafal, tetapi benar-benar faham. Dan sekarang, anda boleh dapatkan kedua-dua e-book ini dalam satu pakej lengkap. Hanya dengan harga RM39 sahaja. Ini adalah harga promosi pelancaran. Dan hanya ditawarkan untuk masa terhad. Klik link di ruangan komen untuk dapatkan sekarang. Mulakan persediaan anda dengan cara yang betul. Belajar, faham, dan lulus RAE dengan yakin. Kita mulakan dengan set pertama, peraturan, lesen, dan asas operasi. Bahagian ini merangkumi soalan 1 hingga 25. Ini adalah asas perundangan yang wajib diketahui oleh setiap operator. Dalam set ini, fokus utama kita adalah pada badan kawal sedia iaitu MCMC atau SKMM. Anda perlu membezakan antara AROC sebagai sijil kelayakan diri dan AA sebagai permit perkakas. Ingat, Malaysia berada dalam ITU Region 3. Jika anda memegang lesen kelas C, identiti anda bermula dengan prefiks 9W3 atau 9W. Pastikan logbook sentiasa dikemas kini dan elakkan sebaran aktiviti komersial melalui radio anda. Seterusnya, set kedua, frekuensi, teknikal, dan asas elektrik. Ini melibatkan soalan 26 hingga 50. Bahagian ini memerlukan sedikit tumpuan pada angka dan formula. Penting untuk rakan-rakan kelas C. Jalur VEF EHF kita adalah 144 hingga 148 MHz dan UHF pula 430 hingga 440 MHz. Nota kritikal, had kuasa maksimum PEP untuk kelas C adalah 10 watt. Jangan terkeliru dengan had kuasa kelas A yang lebih tinggi. Pastikan pancaran anda sentiasa dalam had yang dibenarkan oleh MCMC. Asas elektrik adalah tunjang teknikal radio. Anda wajib hafal hukum Ohm, VEF sama dengan I darab R, kenali unit-unit asas, volt untuk voltan, ampere untuk arus, dan ohm untuk rintangan. Komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor mempunyai peranan tersendiri dalam litar radio anda. Kita beralih ke bahagian yang sangat diminati ramai, iaitu set ketiga, antena, operasi praktikal, dan keselamatan. Bahagian ini merangkumi soalan 51 hingga 75 yang memfokuskan kepada sistem antena, cara operasi praktikal di lapangan, dan yang paling penting keselamatan stesen anda. Mari kita lihat komponen antena. Anda perlu tahu membezakan antara antena vertikal yang bersifat omnidireksional atau memancar ke semua arah, dengan antena yagi yang bersifat direksional atau berarah. Antena dipole pula adalah asas kepada banyak sistem antena. Jangan lupa peranan koaksial kabel sebagai penghantar kuasa dan penggunaan SWR meter serta dummy load untuk memastikan radio anda tidak rosak semasa ujian dilakukan. Seterusnya, kita bincang tentang jenis stesen. Sama ada anda beroperasi secara base stesen di rumah, mobile dalam kenderaan, atau portable di puncak bukit. Dalam aspek keselamatan, grounding stesen adalah wajib bagi melindungi peralatan daripada kejutan elektrik dan kilat. Pesanan penting, jangan sesekali memasang antena berdekatan talian elektrik awam.
Untuk kualiti komunikasi, kita gunakan kod RST iaitu Readability, Strength dan Tone. Sekarang kita tiba ke fasa terakhir, iaitu set keempat. Ini adalah simulasi akhir yang menguji kesemua topik dari soalan 76 hingga 100. Ini adalah ujian sebenar untuk melihat sejauh mana anda faham konsep yang telah dipelajari. Dalam simulasi ini, ingat kembali bahawa bacaan SWR terbaik adalah 1:1. Prefiks untuk kelas C di Malaysia tetap 9W3. Kunci kejayaan utama dalam RAE bukanlah menghafal jawapan semata-mata, tetapi belajar secara konsisten dan faham asasnya. Sebagai operator, kita bertanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang gangguan atau interference kepada peralatan lain. Sebagai rumusan untuk set 1, sentiasa ingat kepentingan logbook dan penggunaan prefiks 9W3. Jangan sesekali memancar tanpa AA yang sah. MCMC adalah pihak berkuasa mutlak kita di region 3 ini. Untuk bahagian teknikal, berikan fokus kepada hukum Ohm melalui formula Phi, sama dengan IR. Pastikan anda faham unit asas bagi voltan, arus, rintangan, dan kuasa. Pemahaman mod emisi seperti F, 3E dan J3E juga amat membantu anda menjawab soalan berkaitan komunikasi suara dengan tepat. Bagi sistem antena, bezakan corak pancaran antara yagi yang berarah dan vertikal yang memancar ke sekeliling. Penggunaan SWR meter adalah kritikal bagi mengelak kerosakan radio akibat padanan yang tidak sempurna. Paling utama, grounding stesen bukan sekadar teknikal, tetapi ia adalah pelindung nyawa stesen anda, dan jauhkan antena dari kabel elektrik awam. Sebagai rujukan akhir, saya sediakan jadual skema jawapan untuk kesemua 100 soalan dalam e-book ini. Formatnya ringkas, nombor soalan diikuti jawapan, contohnya 1B bermaksud soalan 1 jawapan B, sila beri perhatian kepada soalan 28, di mana jawapan yang tepat adalah B iaitu 10 watt bagi had kuasa kelas C. Tahniah kerana telah menamatkan kaji selidik 100 soalan ini. Teruskan berlatih secara konsisten dan fahamkan asasnya agar anda lebih yakin semasa peperiksaan RAE nanti. Jangan lupa langgan saluran YouTube Bujang Radio Amatur untuk lebih banyak tip pendidikan radio amatur. 73 dan selamat maju jaya!